Ini kau taki nak balung kau jilat kaki aku. Korang lihat depan. Lihat depan, lihat depan. Korang jalan depan, ada orang depan. Lihat. Ha. Ikut masa. Dia ikut masa. Oh, ni anak kecil tu. Ya. Entah. Oh, yang rumah sana. Dia ikut kami. Ya, tadi tanya ada kakak tu sama laki dia turun. Dia kata sini lalu dekat mangga dia kata. Ya, inilah. Oh, naik sini kah? Sibuk kinten. Oh, ini untuk yang dekat sini lah. Ya. Ternyata ini mau buka ni. Nak ikut dia? Ha? Nak ikut? Suka Marisa ni. Pelan-pelan lah kamu. Bye. Kasih ya. Dah jalanan tu sampai yang anak potong tanah kan. Belah kiri. Pakcik ni tunjuk jalan tadi. Kami dah salah masuk sempang. Ke kanan jumpa rumah orang. Ni betulnya sempang sebetulnya tanda signboard pun tak ada. Ni ada rusa ni. Bah, insyaAllah. Kamu dua nak ikut, jom. Jom. Penat. Berhenti. Masih. Jalan. Ah, 15 November kami di Bukit Tirik, Teripok dekat je dengan rumah. Hari ni kami berempat. Wife Berempat. Marisa, Hidayat. Oh, ada ditemani lagi Berenam. teman baru ni. Ni. Kenapa nak balik ni? Sesat nanti. Okey. Dua beradik ni. Kembar seiras. Ipin dan Ipin. Okey. Trek ni pun lama orang tak lalu ni. Semak. Dah boleh naik semak. Tapi masih boleh nampak trek. Kalau tak ada tanda, kita follow je lah. Masih lagi ditemani dua beradik ni. Masih lagi je follow kami. Nampak macam kat depan tu jadi kawasan terang. Kalau ikutkan info 20 minit untuk ke puncak. Penat dah. 哎呦我的妈！
Ha. Sekejap tunggu family. Ha, korang depan pula, Lid. Korang Lid depan. Lid depan, Lid depan. Korang jalan depan, ada orang depan. Lid, Lid. Ha. Korang Lid depan. Bagus. Depan, depan, jalan terus. Ha, terus depan. Depan. Jalan terus. Ha. Jalan-jalan dengan baju. Jom pergi. Kau mak kau. Cepat stop. Mak kau. Jalan-jalan kau. Hujan lah, hujan semalam. Rek. Banyak batu. So licin. Sudah kau main-main. Semakin sampai. Tengok. Semak samun kat atas ni. Tangkap. Stop, fetch stop. Jalan kau. Aku tengok atas juga apa. Jalan lah. Mak kau. Anjing enggak kau? Enggak. Jalan nanti ikut. Kinabalu guys. Tu. Sampah. Nampak tapak pelupusan sampah kat Lu Gading. Tu Politeknik. Kau tak Kinabalu, kau jilat kaki aku. Okay, alhamdulillah kita dah sampai di puncak Bukit Tirik. Bukit Tirik. Inilah puncak Tirik Hill, 360 darjah. Dan dia Kinabalu.
dah. Balik. Nah, Ada. Dah. okay, kami dah on the way turun ke bawah pada puncak Bukit Terik. On the way balik dan insyaAllah see you in next trip. Assalamualaikum. Korang ni Ada. Ini berapa tak pesa? Berapa saya? Dua ni pun orang ikut kami balik. Balik nanti tak tahu kena marah mak dia. Tuan rumah tak tahu.